Ustaz, Allah redakah dengan kehidupan saya sekarang ni? Ustaz tu pun tak boleh jawab. Ustaz tu pun tak mampu jawab. Saya tak mampu jawab. Tapi Nabi bagi satu kayu ukur. Nabi kata, soal diri kalian masing-masing. Man ahabba liqa Allah. Siapa yang hari ni dia rindu untuk bertemu dengan Allah? Adakah rindu Allah? Kita tanya diri kita, rindu Allah? Tak berasa pun. Rindu rumah hak tinggal 3 jam, berindu ke lah. Rindu cucu tadi tinggal 3 jam, berasa rindu. Boleh faham tak rindu cucu? Boleh faham. Boleh faham tak rindu anak yang mati meninggalkan kita? Boleh faham rindu anak. Boleh faham tak rindu anak kita pi luar negara 3 tahun? Ya, boleh rasa rindu anak. Boleh rasa tak rindu Allah? Dia kata tak ada. Perasaan tu tak ada. Dia tahu Allah Tuhan dia. Dia sebut raditu billahi rabba. Aku redha Allah Tuhan aku. Dia sebut la ilaha illallah. Dia sebut tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi bila kita tanya soalan hati dengan dia, adakah kamu merindui Allah? Dia renung 3 saat. Dia kata tak ada.